Oh, dah. Cukup. Patutlah. Motor radiator dia kosong. Macam mana boleh rosak? Sampah tekan kuat sangat. Ni kalau nak ganti, boleh. Saya call tow truck, mai tarik van ni, pergi kat bengkel saya. Macam mana? Lama lah nak repair? Ish, lama tu tak lama mana lah. Tapi itulah ni, spare part ni, kena order dekat Taiping tu, jauh sikit. Macam ni, van ni saya serah kat awak. Dalam dashboard ni ada business card saya. Nanti apa-apa call lah. Kau nak call siapa? Healing. Mana? tahun dahulu, seorang cleaner didapati meninggal dunia di sini akibat serangan sakit jantung. Dan pada tahun ini akan berlaku penjualan kasut bandar paling sensasi di negeri Perak. Temui kami di Expo Malam Pasaria di Hentian Gerik ini. Tapi kan Mak On, apa kesunyi je ni? Kata ada expo, tak meriah pun. Lampung tak ada, kemah tak ada. Ni tapak niaga kita ni, mana? Aku rasa aku kena kencing ni. Hello? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita orang dah sampai ni. Dekat Hentian Gerik. Oh, ya ke? Saya pun dekat Hentian Gerik. Mana? Mana? Hai. Hai. Tak sangka handsome Encik Mak On ni. Saya Encik Mak On. Dia ni orang bawahan saya. Saya lah selalu check awak. Good night, sweet dream. Kereta mana? Van kita orang ada masalah sikit. Masalah kecil je. Tapi mekanik dah handle lah. Nanti siap tu. Tapi kan, Cik Ana, Cik Mak On ni tadi katanya tempat ni bau hancing. Mana ada. Dia ni memang suka bergurau. Itulah, dengan bos pun nak manja-manja. Saya nak bagi tahu ni, tapak sebenarnya dah patutnya ready dah. Tapi malam baru dipasang. Itulah, sorry ada miscommunication sikit. Oh, miscommunication. Macam saya lebih kepada miss you. Okay, jap, kat sini saya tunjuk. Tada! Okey, tunggu apa lagi? Promo lah Expo Malam Pasaria. Biar kita bagi orang ramai atas sini. Jangan makan macam itu. Tak payah. Sebenarnya kita orang ni dah ada pegawai promosi yang buat marketing untuk Expo ni. Sementara tunggu malam, sementara tunggu yang lain datang, apa kata saya bawa jalan-jalan Pekan Gerik ni? Sebenarnya kita orang pernah... Idea yang baik tu Cik Ana. Saya ni pun dah lama teringin nak pusing-pusing Pekan Gerik.